Yang ni speed 1, and then kita tambah 2, 3, 4, okay, kita speed lebih tinggi Wow. Okay, ni adalah speed 120 korang. Okay korang, sebenarnya benda ni viral dekat ibu punya FYP lah. Orang kata kipas ni boleh mencecah 120 speed. Betul ke? Jadi ibu beli satu untuk mengesahkan yang dia 120 tu speed tahap mana ya. Ni, ibu beli yang color macam color brown ni. Ni, yang jenis top ni. Betul ataupun tidak 120 speed dia. So dalam box dia ada bagi guide, and then dia bagi sekali dengan USB cable untuk korang charge. So dekat sini dia akan ada button on off, and then dia punya speed lah. Yang ni korang boleh tekan untuk high speed and low speed lah. So ibu nak try dulu betul ataupun tidak. Okay, ni baru satu ibu buka baru satu. Okay, kat sini. So ibu akan tekan. Okay, so ibu on dulu kipas ni, and then korang boleh tengok dekat sini. Yang ni speed 1, and then kita tambah 2, 3, 4. Okay, kita speed dia lebih tinggi Wow. Okay, ini adalah speed 120 korang. Kalau korang dengar bunyi macam mana? Okay, actually 120 speed yang ada dekat kipas ni, ibu jujur je, ibu cakap jujur saja 120 antara orang kata mesti akan kata, ui 120 biasa ni korang akan jumpa 100 kan. Sebenarnya 120 ni tak adalah yang macam another brand yang jenis dia yang 100 tapi speed dia padu sangat tau korang. Yang ni 120 dia ibu boleh bagi tahu seperti macam mana? Seperti another kipas yang biasa ibu tunjuk kat korang, seperti speed 50. Ibu cakap terus terang sebab benda ni macam korang perlu tahu, tapi kipas ni still okay untuk kalau korang nak bawa, sebab kipas ni sangat ringan korang. Kipas ni memang sangat ringan. Okay, 120 dia kalau ibu masukkan dekat dalam plastik ni, okay, korang boleh tengok tak dia punya apa kata orang kata dia punya terbangan tu macam mana kan. So ini adalah 120 ibu tak tipu, ni 120. Kalau nak kata sejuk, yes memang sejuk, boleh nak bawa pergi mana-mana, still boleh sebab dia ringan. And then speed dia 120 tu memang not to speed yang kata korang nak expectation korang tinggi lah, macam itu. Tapi still okay, still okay kalau korang nak beli kipas yang harga yang mampu milik, korang boleh beli yang ni. Sebab yang ni dia ada tiga colour tak silap ibu. Yang ibu ambil ni adalah colour, dia macam colour brown sikit. Okay, colour brown. Kalau korang memang nak dapatkan harga murah yang berbaloi lah untuk korang beli, tapi korang akan dapat speed yang ni, korang boleh klik dekat beg kuning tu. Berasa still lagi worth it lah untuk korang beli benda ni. Okay, so boleh klik kat beg kuning.